Saya terkejut bahawa kita berada dalam keadaan hari ini. Sebab sebenarnya dokumen-dokumen jelas menunjukkan bahawa tanah ini adalah tanah reserve Melayu dan pemindahan ataupun pengambilan tanah yang telah dilakukan, semua ini adalah sebenarnya bercanggah dengan undang-undang. Itu saya rasa adalah jelas daripada apa yang saya lihat. Saya nak jelaskan sedikit mengapa saya kata begitu. Kerana tuan-puan saudara-saudari perlu confident apakah hak kita sebelum kita boleh berjuang. Yang pertama sekali yang ni, tanah ni adalah di bawah Malay Agricultural Settlement ataupun tanah pertanian Melayu. Pada mula-mula diberi tahun 1900, masa British masih menjajah, 1900. Dah 125 tahun sebelum tanah Rizal Melayu lagi. Tanah Rizal Melayu hanya bermula 1913. Tanah ni sebelum tu 1900 dah ada lah. Apa yang berlaku yang kita pun tak faham bagaimana ia terjadi tahun 70-an atau sekitar tu. Tanah ni yang sepatutnya adalah tanah Rizal, kapan Rizal tu hilang daripada dokumen-dokumen ataupun registered document of title, surat-suratan hak milik, ungkapan Rizal tu hilang terus. Bagaimana hilang? Itu adalah satu misteri. Saya pun tak tahu, saya tak pernah jumpa 30 tahun lebih dalam bidang perundangan sebagai peguam. Saya pun tak pernah jumpa keadaan seperti ini di mana hak milik tanah boleh hilang terus macam tu, iaitu perkataan Rizal tersebut.